Kita sekarang ni cuma angkat satu bendera saja. Saya punya keyakinan bahawa melalui polisi Malaysia Madani ni, aspirasi negara bangsa ni, kita perlu bangunkan satu nilai, yang mana nilai itu bukan saja diteruskan selepas kerajaan ini, tapi dia menjadi identiti kita. Kita dikenali sebagai rakyat yang mana punya nilai. Kita nak kembali tahun 90-an, 80-an dulu tu, tak apa. Kita ke mana-mana aja kita bangga. Daripada mana? I'm from Malaysia, contoh. Jadi kita nak lahirkan itu. Kita nak lahirkan warga negara. Kita nak lahirkan belia, misal, yang ada nilai, bukan saja nilai dari sudut kecerdikan itu, tapi dari sudut ilmu dan sebagainya. Itu pada saya yang lebih penting, yang perlu kita lahirkan. Bukan we are going beyond political flags. Kita sekarang ni cuma angkat satu bendera saja. Kita angkat satu bendera, which is bendera Malaysia. So Aizan. Minda tok abah pandang